Ini cara kita buat spek zaman dulu. Cuba tengok betul-betul. Ikut line warna merah tu kita akan gunting dia sampai habis bahagian tepi kanta ni, kanta cermin mata ni. Dan korang tengok ni, secara jujurnya saya tak pernah guna cara ni. Saya dah pakai yang automatic dah. Jadi kalau tengok ni, sehampir mungkin dengan garisan warna merah tu ikut bentuk bingkai yang korang pilih. Okey, jom kita tengok proses seterusnya. Ini yang saya biasa buat. Yang ini kita shave dia sehampir mungkin dengan bentuk yang kita lukis tadi daripada pilihan bingkai mana yang korang pilih tu. Dan seterusnya yang bahagian sini kita polish sikit dan kita buat bevel, kita panggil, untuk kita masukkan dalam bingkai yang korang pilih. Nanti saya tunjuk, nampak ni, dah boleh masuk. Dia pelan-pelan dia masukkan sampai ketat. Ngam-ngam boleh masuk, tak nak terlalu longgar dan tak nak terlalu ketat. Ni kredit kepada owner video asal. Assalamualaikum.